Hai semua, Assalamualaikum. I tak faham lah kenapa orang suka exaggerate dan suka over-overkan keadaan sampai nak kena blurkan muka I semua. I don't understand. So simple je. I pergi Sibu sebab I nak shoot music video. And then kebetulan DJ Kate Spin kat situ dan I nak pergi tengok. I sendiri yang masuk club. I sendiri yang tak pakai mask, tak pakai topi. Sebab I masuk memang I nak pergi tengok dia spin. Dan bila orang rakam I yang lambai orang dengan macam tu, dengan mesranya. Sebab I tahu ramai orang record dan I biar orang record dan I biarkan benda tu terjadi. So benda tu bukannya I sok-sok bawah meja lain lah kalau muka I terkantai macam tu lepas tu tersebar ke apa. For me, benda I yang biarkan dan tak perlu pun nak kena blurkan muka I dan bagi tahu teka-teki siapakah pelakon tu, sedangkan I sendiri yang masuk dengan keadaan yang happy je dengan ramai orang yang jaga I, and orang Sarawak Sibu semua sangat sporting and sangat best, and diorang pun tak adalah yang orang kata judgemental sangat. Yelah, korang ni yang media-media hiburan yang besar ni, korang pergi blurkan muka dia, apa sal kan? Asal nak blur, dia dah terkilan dah, kesian kat dia. Kalau ada news-news pasal dia, jangan blur muka dia, terus letak je muka dia, kesian lah kat dia. Muka cantik tapi kena blur kan? Buat apa muka cantik kena blur kan? Betul tak? So lepas ni kalau ada cerita-cerita pasal dia elok ke tak elok ke, just letak je muka dia terang-terang. Sekarang dia dah terkilan, siapa nak jawab? Media-media besar ni lah yang problem.